Kalau korang ada ketulan pada payudara yang tidak sakit dan keras, korang kena cepat-cepat jumpa doktor. So, apa yang doktor akan buat di klinik? Dalam video ni Kak Nur akan terangkan step by step apa yang biasanya doktor akan buat dalam klinik, especially di klinik Kak Nur kalau korang datang dengan masalah ketulan pada payudara. Hai semua, Assalamualaikum, Kak Nur here. I'm actually a doctor and this is one of my YouTube channel yang Kak Nur akan share tentang kesihatan wanita, kesihatan seksual dan juga kesihatan kulit. Kalau korang rasa video-video Kak Nur ni memberi manfaat, jangan lupa subscribe. Okay, back to the questions. Biasanya apa yang Kak Nur akan buat jika pesakit datang dengan ketulan pada payudara? Okay, yang pertama, biasanya bila korang datang ke klinik, biasanya memang selepas sesi pendaftaran semua ya, normally doktor memang akan ambil maklumat lebih lanjut tentang aduan korang ya. So doktor akan tanya memang banyak soalan lah. Biasanya Kak Nur akan tanya contoh tentang ketulan payudara tu dah berapa lama, adakah ia sakit atau tidak, adakah keluar cecair yang tidak normal daripada puting susu atau tidak, dan banyak lagi lah. Dan biasanya juga doktor akan tanya tentang sejarah penyakit korang lah, sama ada korang ada keturunan kanser atau tidak, dan ada banyak lagi soalan-soalan yang memang Kak Nur akan tanya sebab soalan-soalan ni akan membantu ke arah diagnosis penyakit. And then selepas itu, biasanya Kak Nur akan minta kebenaran daripada pesakit untuk membuat pemeriksaan fizikal dan pemeriksaan payudara. Sudah pasti Kak Nur akan nasihatkan, pakailah pakaian yang mudah untuk kita dedahkan bahagian area dada ni untuk memudahkan pemeriksaan payudara itu sendiri. Okay? Dan bila kita cek, kita kena pastikan juga ketulan tu tidak ada ketulan lain lah terdapat pada kedua-dua payudara kita tu ya. So Kak Nur juga akan pastikan jenis ketulan tu macam mana. Adakah dia sakit, tidak sakit, keras ke, lembut ke benjolan tu, dan of course Kak Nur juga akan cek bahagian ketiak dan leher untuk pastikan tiada kanser lah, sebab biasanya kanser ni dia boleh merebak ke kelenjar limfa bahagian ketiak dan juga leher. Okay, so doktor pun biasanya akan cek area situ. Alright, dan of course kita juga akan periksa sistem organ yang lain lah, contoh sistem pernafasan, sistem kardiovaskular dan anything yang related dengan masalah ketulan payudara tersebut. Then after kita buat pemeriksaan tu dan kita rasa kita takutlah ini kanser kan. So contohlah lepas tu biasanya memang kita akan galakkan buat imaging. Imaging ni sama ada ultrasound ataupun mammogram. Macam contoh di klinik swasta, macam contoh klinik Kak Nur kan, kita memang ada ultrasound dekat klinik, dekat bilik doktor tu sendiri ya. We call it as bedside ultrasound lah. Dan of course on the spot kita boleh scan payudara pesakit tu lah di situ. Tapi contoh kalau korang pergi ke klinik kerajaan, macam Kak Nur pernah bertugas di klinik kerajaan ni lebih 11 tahun, dan memang ada certain klinik yang memang tiada ultrasound. So kita kena rujuk pula ke unit ultrasound lagi lah. So dia akan ada banyak step by step. Okay, kita bagi contoh dekat klinik Kak Nur. Biasanya Kak Nur juga akan scan payudara tu, scan ketulan tu untuk tengok sama ada ketulan itu adalah sejenis cecair atau benda yang solid, benda yang keras. Dan Kak Nur juga akan tengok adakah dia ada aktif salur darah dia ya, ataupun ada calcification yang menunjukkan itu mungkin kanser. Dan ada banyak lagi lah step by step ultrasound tu yang Kak Nur akan buat untuk pastikan sama ada itu benda bahaya atau tidak bahaya. Alright? So dari pemeriksaan itu kita boleh decide lah sampai ke tahap tu adakah benda ni memang nampak sangat bahaya ataupun tidak bahaya. Sangat bahaya ni maksudnya kanser lah. Kalau yang tidak bahaya ni yang commonly datang ke klinik ni sama ada fibroadenoma ataupun breast cyst. Ada juga yang infection lah, contoh breast abscess ataupun sekadar mastitis lah. So benda ni kita kena pastikan dulu itu bukannya kanser. So untuk kita diagnose dengan lebih tepat, kita actually kena ambil sampel daripada ketulan payudara tu. Ya, sebab macam contoh di klinik, macam klinik Kak Nur, kami boleh buat on the spot pengambilan sampel cytology. What we call it as fine needle aspiration cytology. Kita ambil sel untuk detect sama ada ketulan tu menunjukkan ada sel-sel kanser. Kita akan guna jarum yang kecil, kita cucuk pada ketulan tu and then kita letak dalam slide and then kita hantar ke makmal. Normally dia akan siap lebih kurang 2 minggu lah untuk decide is it ada sel kanser ataupun tidak. Cara yang kedua adalah pengambilan biopsi. Yang ini kita kena ambil tisu dari ketulan tu, saiznya lebih besar. Of course kita akan guna jarum yang lebih besar. Tapi ini juga of course kita perlu guna bius sikit lah supaya tidak sakit sangat ya. Dan sampel ni sama juga kita akan hantar ke makmal dan normally dia akan siap dalam 2 minggu lebih juga untuk decide. Kalau korang buat dekat klinik kerajaan mungkin akan ambil sedikit masa lagi lah. But it's okay, it's up to you based on your budget. Alright? And then kalau contohlah keputusan tu menunjukkan kanser, yes, kita kena rujuk cepat-cepat kepada pakar payudara untuk rawatan lanjut. Sama ada pembuangan ketulan atau pembuangan payudara dan juga kemoterapi. Sebab itu, kalau korang ada ketulan payudara ni, please
cepat-cepat jumpa doktor. Yes, jangan lambat-lambat. Sebab Kak Nur ada banyak pengalaman ya. Salah satu yang Kak Nur ingat, ada seorang pesakit wanita Kak Nur yang umur dia baru nak masuk 30-an, tapi dia sudahlah ditinggalkan suami ya, and then payudara dia pun dah memburuk sebab dia hanya buat rawatan tradisional, dia tidak pergi jumpa doktor. Dan bila dia datang dengan Kak Nur masa tu, bila kita cek memang dah berulat. Ya, so bagi Kak Nur mungkin dah merebak lah, sama ada stage 4 mungkin ya. Okay, that's why kita kena rujuk kes tu, Kak Nur rujuk cepatlah kepada pakar payudara. Ada juga pasien Kak Nur yang datang sebab masalah kesuburan, tup-tup ada ketulan payudara yang mana ketulan tu memang kanser. Okay, so sebab itu korang kena datang cepat. So itu perkongsian Kak Nur pada kali ini. Apa-apa pun benda ni kita dapat kesan lebih awal, dapat rawat dengan lebih awal, insyaAllah ya. So Kak Nur harap video ni memberi manfaat. Korang boleh tengok video-video Kak Nur sebelum ni, ada banyak lagi perkongsian tentang kesihatan wanita, seksual dan juga kulit. Semoga ia memberi manfaat. Assalamualaikum. Bye-bye.